dan view dia. Ui. Kalau pagi-pagi kita datang tengok, betapa cantiknya sini pemandangan. Bangun pagi kalau kat Lasik tengok, Mana tidur sini, duduk sini baring-baring Untuk 6 ni, standard room 150. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni saya mari ke Tasik Kenyir boh. Dan yang paling orang kata mengejutkan saya, rupanya di Tasik Kenyir ni ada satu hotel baru boh. Jadi saya tak mau cakap banyak, kita jumpa dengan GM dia. Kita nak memperkenalkan orang kata hotel yang baru lagi. Tapi menawarkan harga yang sangat-sangat murah boh. Beres boh. Okey awak-awak. Ni yang saya kata ni, hotel baru kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Fazil. Ya, saya. Masya Allah, GM sendiri kita jumpa hari ni. Jadi Cik Fazil, first impression saya bila sampai sini sangat-sangat wow lah. Tak sangka pula dekat Tasik Kenyir ni dah ada hotel. Katanya 3 bintang lah. Ya, 3 bintang. Boleh mula by The Lake. Ya, betul. Allah. Jadi bila start operasi? Kita baru start operasi pada 1 bulan ni, baru lagi beberapa hari, dan kita di sini hotel mempunyai lebih kurang 150 bilik dan mempunyai 6 kategori daripada standard, deluxe sampailah President Suite. Dan harga promosi untuk rakyat Terengganu yang masa terdekat ni sampai bulan 12 ni, dengan special price kita bagi RM150 je punya standard. RM150. Di mana keistimewaan kita punya hotel-hotel ni, dia 360 view. That mean kalau ambil bilik mana-mana pun kita pun mendapat pemandangan Tasik. Dapat tengok Tasik dengan begitu indahnya Bukit Bukau yang dikelilingi oleh Bukit Bukau. So memang menarik lah. Di sini juga kita ada bilik-bilik function room, di mana bilik meeting room kita ada yang lebih kurang 50 pack, ada 2 yang besar, yang 20 pack lebih kurang 4 meeting room. Dan juga kita ada ballroom kita. Ballroom kita consider besar lah, consider grand ballroom because dia boleh kapasiti lebih kurang 1000 pack. Boleh masuk sit down dinner. 1000 pack. Memang besar ballroom kita. Dan saya alu-alukan lah untuk semua pengunjung, especially rakyat Terengganu dapat merasai keindahan alam semula jadi yang berada di Tasik Kenyir ni. Jadi untuk first, Cik Fazil nak tunjukkan saya apa? Saya nak tunjuk bilik yang special dulu. Bilik yang special dulu. Okey, jom kita pergi tengok. Alright bos. Jadi kalau awak-awak mari sini, inilah pemandangan yang pertama dia. Tak, untuk saya punya tengok CEO. Suasana dia punya lobby dia. Sana ada reception. Berapa tingkat Cik Fazil? 7 tingkat. 7 tingkat? 7 tingkat ni. Tak sangka dah Tasik Kenyir dah ada hotel besar ni. Kita ada swimming pool, kita ada gym kat sini. Swimming pool pun ada tengok. Swimming pool ada, gym ada. Dan swimming pool kita boh. Belah sana gym tu. Gym kita. Gym pun ada sana gym. Di sana. Gymnasium. Sana cafe. Kita tengok bilik dulu. Semua ada. Tengok bilik dulu. Kita naik kat ni dulu Wih, Masya Allah. Yang ni yang mahal ni. Kita punya pemandangan, bila kita akan tengok bilik kita, semuanya pemandangan Tasik punya ni. Dan kalau waktu pagi kita tengok kabur-kabur kat gunung-gunung, macam kita kat Kundasang rasa. Tempat yang menarik, semua menarik. Ni bilik-bilik ni lah? Ni bilik-bilik kita. Semua pemandangan dia, view dia. View dia. Memang cantik lah. Jadi macam Cik Fazil sendiri pun katanya memang berpengalaman, maknanya dalam bidang perhotelan ni di negara dan di luar negara. Kalau untuk Kenyir balik ni, antara yang istimewa dia berbanding tempat lain ni lah kot. Ke apa lagi? Bagi saya, kalau kita tengok, kita biasa industri hotel ni, kalau ke laut, kita tengok laut saja. Tetapi kat sini kita dapat tengok pemandangan Tasik betul indah, laut tu air, tetapi gunung ganang ditambahkan gunung ganang dengan nature keliling. Kita tengok kadang-kadang bot melalu ke sini, Allah kata memang menjadi sejuk hati kita, memang tenang sungguh kalau kita punya. Luar biasa lah. Untuk harga promosi 150 tu memang worth it sangat lah. Memang sangat luar kotak lah macam. Dia kalau ikut rate yang biasa sepatutnya berapa Cik Fazil? Kalau tak promosi? Memang tak promosi lebih kurang 250. 250 bilik standard biasa. Kalau yang suite tu? Yang suite tu biasanya kita akan bagi, kalau normal rate biasa lebih kurang 800 lebih. Begitu. Untuk promosi ni? Promosi ni 400 lebih je. 400 lebih je. Boleh duduk, boleh cuba duduk. Boleh duduk. Balik. Kita sebenarnya bertuah sebab GM sendiri yang bagi masa
untuk saya orang kata tengok-tengok kan dekat hotel Primula Bailik kita ni. Masya-Allah. Tengok suasana pun tenang je. Sini tingkat 7 boh 704. 704 Desa Presidensi. Assalamualaikum. Assalamualaikum kedua dah. Ui, tengok lah. Buka lampunya. Nak sangat selesa ni. Okey, inilah bilik Presiden Suite kita. Presiden Suite? Presiden Suite kita. Dia ada katil, lepas tu ada sofa. Tengok dalam view dia. Kalau pagi-pagi kita datang tengok, betapa cantiknya sini. Allah. Bangun pagi kalau kat Lasir mana tengok, kita tidur sini, duduk sini baring-baring santai. Memang selesa lah. Dari segi untuk ni kan, dapat tengok dengan view kabus-kabus di waktu pagi. Kadang waktu petang sunset belah kanan tengok ada merah-merah sikit. Memang cantik lah dia buat ni. Memang sangat-sangat cantik lah Cik Fazil. Dan itu juga kita punya tandas pun kita ada bathtub, ada shower. Dia punya ni, dia ada shower atas, dia ada bathtub lagi. Semua ni. Tengok bawah. Dia kalau nak best memang kena marilah. Kalau kita dapat merasai suasana tu. Dari segi line telefon apa semua tu semua okey. Dari segi wifi, insya-Allah saya akan kembali wifi sini kita ada wifi. Dan telefon ada kan tu. Begitulah TV apa semua tu basic 15 channel tu kita ada. Semua ada lah. Ada lah. Itulah kalau kita tengok hutang-hutang ni, dia lah takut ada setengah tempat tu tak ada kerana terputus hubungan lah, tapi sini tak ada masalah lah dari segi tu. Tak ada masalah. Yang ni 450 untuk promosi lah. Kalau awak mari tahun depan mungkin 800 dah jadi. Tu lah basic kita pun kita kalau ikutnya daripada ni awal sikit bulan 7 ni ada masuk Ogos ni sampai September dah penuh dah. Penuh dah orang. Orang dah booking dah. Dah booking dah. Patut saya tak perlu buat video. Ada awal sikit kan ni saya dulu masuk ni pun banyak dah booking ni. Orang booking. Hari ni yang ada ni. Masya-Allah. Sebab apa boh? Sebab awak nak tahu jawapan tu awak kena mari sendiri. Memang luar biasa dia punya orang kata mana? Bilik dia, pemandangan dia itulah yang mahal, yang memang kita tak dapat di mana-mana tempat lah. Tak percaya mari sendiri orang kata. Sebab tu ke mana kita, Cik Fazil? Kita pergi ke function room lah. Function room Alright. Okay, ni tempat apa ni? Cik Fazil kita. Okey, ni meeting room kecil kita. Meeting room kecil kita. Untuk meeting semua ni. Meeting room kecil kat sini. Ni lebih kurang sebenarnya 20 orang je ni. 10 depan. Kau ni kursi tambah dia ambil tolak dia dari sebelah. Dia patutnya 20 orang boleh isi untuk meeting room ni kecil. Saya ada 4 meeting room macam ni. Tengok 4 mesyuarat orang kata. Dan saya ada jadi awak yang mari mesyuarat jauh sikit boleh mari sini lah. Yang besar yang berisi 50 ni saya ada 2 macam ni. Ni 50 orang boleh meeting. Ni lagi luas lah. Ni lagi luas 50 orang sebelumnya ada 2 meeting room besar ni. Sekarang dia sewa satu. Tengah-tengah sewa sekarang satu lagi tu. Setakat ni dah ada yang nak masuk sewa. Nak masuk dah start tu. Dah start sewa. Dah start sewa tu. Tengah ongoing 2 besar ni. Untuk on progress tu. Tu event tu tengah progress sekarang. Memang dapat sambutan kat meeting tu. Dan ni nak pergi ke ballroom kita. Ni ke ballroom pula. Nak ke ballroom kita. Awak nak buat function, buat program apa kan? Buat perasmian apa ke? Ballroom kita memang besar lah. Buat makan malam, majlis kahwin. Sekarang kat Taman-Taman Islam yang besar kan lebih kurang macam ni asas betul. Kita pun lebih macam ni. Sini, kita ada ni meeting room besar kita yang boleh dia 3 partition. Dia ada satu di sana bawa partition boleh buka habis. Boleh buka besar. Boleh buka 1 2 3 punya. Kalau sit down dinner macam ni kita boleh isi 1000 orang. 1000 orang dah satu masa. Satu masa. Lepas ni kalau ada program besar boleh buat kat sini lah boh. Kalau untuk dewan berapa sewa dia? Yang rate tu nanti saya beritahu kemudian. Maklum balik lah. Betul. Sebab dia mesti ada rate dia kan. Ada rate dia. Jadi ikut gitulah. package dia apa-apa yang ni. Jadi untuk hari ni je lah yang Cik Fazil boleh tunjuk kita kan. Jadi awak kebetulan saya mari sini ni memang orang kata memang bukan dirancang, bukan berbayar atau bukan apa. Orang kata memang kebetulan sangat jumpa Cik Fazil alhamdulillah di MCG.
Lepas tu saya pun rasa sangat-sangat rugilah kalau saya nak ambil peluang untuk review kata hotel baru di Kecik Kenyir ni. Mungkin saya orang pertama kot. Jadi terima kasih banyak Cik Fazil. Sama. Sebab atas kemurahan hati dia beri masa saya walaupun sibuk tunjuk-tunjuk tempat ni. Jadi kita harap terus majulah untuk Terima kasih. Kenyir, Timur Kenyir Bailik, insya-Allah. Ya, kita halukan untuk pengunjung Pengunjung datang, baik dari Terengganu maupun dari luar. InsyaAllah. Should be try. Kata memang benda ni puas hati lah. Puas hati. Jadi untuk memudahkan urusan, saya akan letak nombor telefon reception ke apa. Dia orang boleh direct call lah. Okey. Terima kasih Cik Fazil. Terima kasih juga. Okey, beres boh.